Kami beli mystery box Gugu Gaga dan juga Gugu Gaga Penguin dengan harga yang berbeza. Dan kita akan buka tepat jam 3 pagi. Kita ada set Gugu Gaga berharga $1. Nampaknya bayi Gugu Gaga dah berat. Mystery box Gugu Gaga berharga $100. Kau nampak tak? Dia hampir terlepas keluar. Kami juga ada mystery box Gugu Gaga jahat berharga $1,000. Tapi untuk buka, kena dapatkan 5,000 subscriber. Tapi aku cadang kita tipu sikit dan buka sekarang. Kau nampak tak? Aku dah beku jadi ais. Nampaknya kami perlukan bantuan korang. Subscribe lah. Barulah kita tahu apa ada dalam mystery box ni. Tengok ni, mystery box Gugu Gaga Penguin berharga $1. Nah, ambil puting kau ni. Diam sikit. Satu lagi mystery box Gugu Gaga Penguin berharga $100. Gugu Gaga. Hai. Tengok ni, Gugu Gaga Penguin XC berharga $1,000. Tapi untuk buka, kita perlukan 10,000 like. Kalau korang cuba menipu dan buka aku tanpa like, aku akan musnahkan korang. Nampaknya kotak ni bukan main-main. Kami memang perlukan like daripada korang. Tolonglah kami. Tekan like. Aku cadang kita buka set Gugu Gaga berbau busuk berharga $1 ni dulu. Okey, apa ada kat dalam ni? Tengok ni kawan-kawan. Kita terus disambut dengan spray salji dan ribut salji Gugu Gaga. Bestnya. Kebetulan kat sini agak panas. Jom kita sejukkan studio kita. Wow! Rasa tak? Dah mula sejuk. Apa kau dah buat ni? Nampaknya terlebih spray. Sejuk macam kat kutub utara. Jom kita pergi laras pemanas. Betul tu. Jom. Okey, kena naikkan suhu. Macam tak berfungsi je. Kau ni kenapa? Kan ada manual ni. Bila sejuk, kena minta penonton subscribe dan like. Lepas tu baru suhu akan mula naik. Kawan-kawan, nampaknya tanpa bantuan korang kami takkan berjaya. Tolong subscribe channel ni dan tekan like. Kalau tidak, kami akan beku kat sini. Suhu dah mula naik. Kawan-kawan, tolong jangan berhenti. Buat masa ni masih sejuk lagi. Dah rasa okey sia. Lajunya naik. Terima kasih banyak kawan-kawan. Tsunami dah suam. Tengok tu, studio kita hampir cair sepenuhnya. Jom kita balik sana. Kawan-kawan, spray ni memang best, tapi aku tak syorkan guna. Boleh terlebih spray nanti. Okey, jom kita tengok apa lagi ada dalam kotak ni. Okey, tengok ni kawan-kawan, ada piring dengan biskut yang nampak sedap. Dan tengok ni, ada botol susu bayi. Tak hairanlah. Dia ni sebenarnya macam Santa Claus kecil. Dia suka susu dan biskut. Jom kita rasa. Jom! Ada coklat chip sekali. Sedapnya. Aku rasa nak minum susu ni sekali. Sedap betul biskut ni. Nah, ambil lagi. Apa kau dah buat ni? Ada sesuatu yang tak kena dengan susu ni. Apa kaitan dengan susu pula? Kau dah hanguskan biskut tu. Susu ni pedas. Maksudnya Gugu Gaga kecil suka susu pedas? Pelik betul. Lagipun, dah tak ada apa-apa lagi dalam kotak ni. Jadi aku cadang kita buka mystery box seterusnya. Yang ni pun $1 juga. Tapi yang ni Gugu Gaga Penguin. Tengok ni. Ni kan puting Gugu Gaga Penguin. Kenapa ada kat sini? Ni kan gula-gula. Jom kita rasa. Tapi kena hati-hati. Manalah tahu pedas juga. Tak pedas. Sedap pula tu. Setuju. Gula-gula yang sangat sedap. Jom kita makan. Kawan-kawan, korang nampak tak? Kita dah bertukar jadi budak kecil. Nasib baik kita luahkan gula-gula tu. Kalau tidak, kita akan terus jadi budak kecil. Satu lagi kawan-kawan. Ada satu barang terakhir dalam mystery box ni. Tapi saiznya agak besar untuk kotak ni. Jom kita keluarkan. Tengok ni. Ada penguin gergasi. Nampak macam dia boleh hembus buih. Jom kita hidupkan dan tengok.
Kat mana switch dia? Wah, kawan-kawan, tengoklah banyaknya buih. Alah, aku tak sukalah. Sikit sangat. Разозлился, поворачивается в сторону. Sekarang sikit lagi ke buih tu? Mana aku tahu dia akan terasa hati? Okey, Penguin, tolong jangan terasa hati dengan Afghan. Dia tak sengaja pun. Lagipun, kotak $1 kita dah habis. Kawan-kawan, tulis kat ruangan komen set mana yang korang paling suka. Gugu Gaga atau Gugu Gaga Penguin? Andre, kau kat mana? Kat mana lagi? Aku pergi ambil kotak Gugu Gaga. $100. Yang seterusnya lah. Dek. Kawan-kawan, tengok ni. Ada cawan penyukat dan kat dalam ada serbuk putih. Agaknya untuk apa ni? Aku rasa kita kena tambah air. Tak boleh terjauh. Dek. Tengok tu, salji dah mula keluar. Kawan-kawan, tengok ni. Disebabkan serbuk ni, kita dapat salji. Agaknya boleh buat bola salji tak? Tengok ni kawan-kawan, menjadilah. Tengok tu, apa benda tu? Oh, macam tu ya. Sabarlah dulu. Kau tak perasan ke? Bola salji tu dah bertukar jadi Santa Claus kecil. Macam mana boleh jadi macam tu? Ni magic ke apa? Kejap, ada pembalut kat sini. Nampaknya ni sejenis coklat. Ni kan coklat. Jom kita rasa. Jom! Coklat susu yang sangat sedap. Aku betul-betul dapat rasa suasana Christmas. Okey, jom kita tengok apa lagi ada dalam mystery box ni. Ni rumbai hiasan ke? Banyaknya. Benda ni tak habis-habis ke? Cikgu tak boleh bergerak. Aku pun sama. Cuba tengok kalau ada apa-apa dalam kotak yang boleh bantu kita. Ada satu bola yang tertulis bom. Sumbu dia dah menyala. Nampaknya ni bom. Habis tu kenapa bagi ke aku? Aku pun tak nak benda ni. Jangan. Tak membantu pun. Cuba tengok balik. Manalah tahu ada benda yang aku terlepas pandang. Kawan-kawan, ada Gugu Gaga keluar dari kotak ni. Tapi mereka tak nampak macam jahat. Apa kata kita cuba bincang dengan mereka? Jom kita cuba. Gugu Gaga, boleh tak lepaskan kami? Bagaimana kalau kami bagi korang coklat? Gugu Gaga. Bagaimana pula kalau penonton tekan like dan subscribe channel ni? Nampaknya perbincangan kita berjaya. Tolong tekan like dan subscribe channel ni, barulah mereka akan lepaskan kami. Terima kasih banyak-banyak. Korang dah banyak bantu kami. Satu lagi kawan-kawan, hasil bantuan korang, kita cuma perlukan lagi 700 subscriber untuk buka set Gugu Gaga jahat. Dan juga tinggal 2,500 like lagi untuk buka Gugu Gaga Penguin XZ. Kami sangat berharap korang sempat buat sebelum video ni habis. Sementara tu, jom kita selesaikan kotak ni. Ada satu barang terakhir kat dalam. Okey. Tengok ni. Adakah ni cuma coklat Santa Claus biasa? Kan best tu. Bonus yang menarik di hujung rancangan. Kau perasan tak? Ada sesuatu kat dalam. Okey. Ni kan gula-gula manik berwarna-warni. Sedap betul tadi. Setuju. Tengok ni. Kau nampak tak? Pembalut tu bertukar jadi Gugu Gaga dan lari keluar dari studio kita. Okey, kotak ni dah selesai. Jom kita ambil kotak seterusnya. Kawan-kawan, akhirnya nasib menyebelahi kita. iPhone! Tapi kenapa saiz dia kecil sangat?
Tengoklah betapa kecilnya telefon ni. Cuba periksa, manalah tahu dia berfungsi. Kawan-kawan, Gugu Gaga Penguin tengah telefon kita. Jom kita jawab. Jom. Gugu Gaga. Hai. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Nampaknya mood Gugu Gaga Penguin kurang baik. Lebih baik aku simpan telefon ni jauh-jauh. Tengok, ada kepala penguin kat sini. Taklah, tu bukan kepala penguin. Tu macam kostum. Ni Kigurumi. Cuba kau pakai. Macam mana? Sesuai tak dengan aku? Cantik. Ada sesuatu yang tak kena ni. Evgen, kau kenapa? Gugu Gaga. Cakaplah betul-betul. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Kawan-kawan, nampaknya ada benda buruk tengah berlaku. Bukalah Kigurumi tu. Gugu Gaga. Aku tak fahamlah. Kau tak boleh buka ke? Gugu Gaga. Kawan-kawan, nampaknya Kigurumi tu dah disihir dan Evgen dah bertukar jadi penguin Gugu Gaga. Gugu Gaga. Kawan-kawan, Evgen perlukan bantuan segera. Jom kita tengok dalam mystery box ni. Mana tahu ada sesuatu kat dalam. Kawan-kawan, tengok ni. Ada Pop-It. Bestnya. Dan kita boleh hidupkan dia. Jom kita cuba. Jom mulakan. Kat sini kena tekan warna ikut giliran. Hijau, biru, merah. Berjaya. Seterusnya, biru, hijau, merah. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Maaf, Evgen. Aku terleka sikit tadi. Jom kita tengok dalam mystery box ni. Okey? Kawan-kawan, tengok ni. Ada penimbang penguin. Ada nombor-nombor sekali. Untuk apa ni ya? Jom kita buka. Cek. Kawan-kawan, tengok apa aku jumpa ni. Gugu Gaga pakai Kigurumi. Lepas tu ada teka-teki dan Kigurumi tu terbuka secara ajaib. Maksudnya, untuk tolong Evgen, kita kena selesaikan teka-teki ni. Gugu Gaga. Kemungkinan besar penimbang penguin ni boleh tolong kita selesaikan teka-teki ni. Okey, jom. Kita perlukan 2 ekor penguin. Ambil 2 penguin. 1, 2, tambah 5. Okey, mana nombor 5? Ni dia. Sama dengan tanda tanya. Berapa 2 tambah 5? Mungkin 10. Okey, jom letak. Tak kawan-kawan. 10 ni terlebih berat. Jadi jawapan ni salah. Okey, mungkin nombor 8? Hampir tepat tapi bukan. Jadi jawapan yang betul untuk 2 tambah 5 ialah 7. Betul, menjadi pun. Jadi jawapannya 7. Gugu Gaga. Aku akan selamatkan kau, jangan risau. Okey, jom ke teka-teki kedua. Sekarang kita kena ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor penguin. Okey? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 4. Okey, mana nombor 4? Ni dia. Sama dengan tanda tanya. 6 tambah 4. Mungkin jawapannya 8. Jom tengok. Tak cukup berat. Jawapan ni salah. Mungkin jawapannya 9. Hampir tepat tapi bukan. Jadi jawapan yang betul ialah 10. Sempurna. Jawapannya 10. Jadi jawapan untuk teka-teki kita ialah 7 dan 10. Terima kasih, Andre. Aku terlepas semua benda dalam mystery box ke? Sayangnya ya, dah tak ada apa-apa lagi kat sini. Tapi kita masih ada kotak berharga $1,000. Jom kita tengok. Buat masa ni, kita tak boleh buka kotak penguin Gugu Gaga XG sebab korang kena kumpul lagi 500 likes. Korang takkan sempat kumpul 500 like sebelum video ni habis. Kawan-kawan, jom kita buktikan yang dia salah. Jom tengok kotak lain. Tapi kotak Gugu Gaga jahat ni kita boleh buka sebab cuma tinggal 1 subscriber lagi. Kawan-kawan, tolonglah kami, subscribe lah ke channel ni.
Terima kasih kawan-kawan. Jom kita buka. Okey. Macam ringan sangat je kotak ni. Tak apa, jom tengok apa ada kat dalam. Kawan-kawan, tengok ni. Ni topi Santa. Lebih tepat lagi, ni topi Gugu Gaga. Ada sesuatu kat dalam ni. Boleh kau ambil kan? Tak naklah, kau je lah ambil. Okey, baiklah. Jari aku kena gigit dengan Gugu Gaga. Tolong aku. Tolong aku cepat. Hampir putus jari aku digigit. Okey, benda ni kena letak jauh-jauh. Jom tengok apa lagi ada dalam kotak ni. Aku tak nak buat korang kecewa, tapi rasa macam kita kena tipu. Kita beli kotak ni dengan harga $1,000. Tapi kat dalam cuma ada kerajang aluminium biasa. Ini je ke? Aku dah lah terlepas mystery box sebelum ni. Janganlah sedih. Kita kan ada satu lagi kotak. Jom kita pergi ambil. Kawan-kawan, tinggal satu like lagi. Harap-harap kotak ni tak mengecewakan kita. Kawan-kawan, terima kasih banyak-banyak. Okey, ambil kotak tu. Berat betul benda kat dalam ni. Okey, jom kita buka. Wow, ada kesan khas. Biar betul. Aku sampai takut nak masukkan tangan. Okey, hati-hati. Nampaknya ni sebiji telur. Tapi telur siapa? Tak tahu, tapi lebih baik kita letak kat bawah. Telur tu bergerak lah. Nampaknya ada benda tengah menetas. Ni kan penguin Gugu Gaga XG. Tengok tu, kerajang aluminium tu pun bergerak juga. Ni kan Gugu Gaga jahat. Diorang tengah datang ke arah kita. Kawan-kawan, cepat tengok video yang keluar kat skrin korang ni. Sementara kami selamatkan diri. Bye!